Masjid Kandak. Projek dia lagi ni. Nanti datang lain pula lah. Dalam construction lagi ni. Masjid Ali bin Abi Thalib. Dua Fatimah Zahra. Tiga Umar Khattab. Empat Abu Bakar Siddiq. Lima Salman Farsi. Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid Al-Fath. Masjid Al-Fath Quran Karim. Ini dah jadid malu jadid. Ini Rasulullah. Quran Karim surat Al-Ahzab. Al-Fath. Turaka dua insyaallah. Masya-Allah. Ayun Rohingya. Masya-Allah. Khairialah. Boleh cakap Melayu. Alhamdulillah. Khairialah. Cakap berinya semula lah masjid tu eh. Oh, naik atas sana. Atas boleh jalan atas. Sini boleh keluar atas sana. Atas boleh jalan atas. Boleh. Keluar atas sana. Oh, ini Masjid Salman Al-Farisi. Subhanallah. Ada apa aja awal suruh kan. Ibrahim Al-Zizah. Dia jom buat Herawat. सात मसाजिद वाला ये इलाका कहलाता है। ये जंग का मैदान था पूरा ये। Ini Masjid Muhammad. Masjid apa? Masjid alamak lupa dah. Muhammad. Fad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah ya Allah. Terima kasih atas nikmat ini ya Allah. Alhamdulillah. You don't have a sound. Adun, ni masjid apa nak? Nama apa masjid ni? Sekejap kita cerita. Sejarah yang menyaksikan inilah pertemuan yang besar antara hak dan batin. Pertemuan besar antara hak dan batin. Dan kita berada di tapaknya Masjid Fath, ataupun salah satu daripada 7 masjid yang berada di apa nama tempat ni? Tempat Khandak. Kalau dulu waktu perang Khandak ni adalah command center. Command center untuk perang Khandak. Jadi Nabi SAW dan para sahabat Raimatul Sahabah, mereka mendirikan kem-kemnya di sini.
di atas bukit ni, dua tujuh. Bawah tu satu. Masjid tu sendiri, masjid tu Rasulullah SAW dengan dekat situ, bawah dom tu, bawah kubah tempat Rasulullah SAW berdoa dan bertahan selama 30 hari mereka dikepung oleh tentera Ahzab. Jadi bagaimana bermulanya tentera Ahzab ni? Iaitu Bani Nadir selepas daripada perang Uhud kan, mereka ni diusir keluar oleh baginda Nabi SAW sebab mereka ni berpatah balik, tak mempertahankan Madinah kan. Bani Nadir ni Yahudi Bani Nadir. Mereka melanggar piagam Madinah dalam perang Uhud, lalu mereka diusir keluar. Lalu selepas daripada itu pada tahun ke-3 Hijrah. Pada tahun ke-5 Hijrah mereka berjumpa dengan kaum Quraisy di Mekah, lalu mengapi-apikan mereka dan mengajak mereka ni bergabung. Bani Quraisy pula ajak Bani Ghatfan dan juga suku-suku kabilah Arab yang lain, sehingga mana terjadilah satu persekutuan tentera Arab yang tak pernah dilihat oleh sejarah. Yang mana tentera Arab sebelum itu tak pernah nak bergabung begitu. Tapi pada hari Ahzab, pada hari untuk perang Khandaq ni, kabilah-kabilah Arab ni bersatu padu hingga membentuk satu tentera yang sangat ramai, dikatakan sangat ramai, dan melihat satu sejarah besar di kalangan Arab yang mereka tak pernah bersatu, tapi untuk membunuh Nabi Muhammad SAW mereka bersatu. Dipimpin oleh Abu Sufyan, dipimpin oleh Khalid Al-Walid, dipimpin oleh Ikrimah anaknya Abu Jahal. Mereka datang lalu memulakan perjalanan untuk meratakan bumi Madinah. Jadi khabar itu didengari oleh baginda Nabi SAW di Madinah. Ketika mendengar khabar itu, baginda Nabi SAW bermesyuarat dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Hasil daripada mesyuarat itu timbullah suatu idea yang cerdas, yang luar biasa, yang dilontarkan oleh seorang sahabat besar, seorang sahabat yang dicintai oleh baginda Nabi SAW, yang mana Nabi SAW sebutkan bahawasanya dia, iaitu Salman Al-Farisi, adalah daripada kalangan kami, maknanya di kalangan Ahlul Bait. Siapa Salman Al-Farisi? Salman Al-Farisi adalah seorang sahabat Nabi SAW yang mempunyai kisah perjalanan mencari hidayah yang sangat panjang. Dia bermula daripada Parsi, yang beliau merupakan anak daripada, dikatakan beliau merupakan anak daripada macam pendeta istana Parsi, yang memang dia tak keluar rumah, dibesarkan dan dibentuk untuk mewarisi ayah dia menjadi pendeta istana, membaca bintang-bintang dan menjaga api majusi di Parsi. Jadi kedudukannya sangat tinggi di istana. Tapi dan dia dibesarkan dalam keadaan mengkaji agama. Dalam pengkajian agama tu dia sedar bahawasanya akan ada lahir Nabi akhir zaman. Lalu dia pun keluar daripada Parsi, curi-curi keluar untuk mencari Nabi akhir zaman. Dalam perjalanan itu dia melalui Iraq, Syria, Erbil, Mosul dan sebagainya sampai ke Amuria, sehinggalah dia ditipu dan dikhianati oleh Yahudi, ditangkap, kemudian dijual sebagai hamba di Madinah. Dipendek ceritalah di Yasrib gitu. Sehinggalah dan dia tinggal di Yasrib sebagai hamba hinggalah Nabi SAW datang berhijrah ke Madinah, dan beliau melihat tanda-tanda kenabian pada baginda Nabi SAW. Tidak menerima sedekah, menerima hadiah, dan juga ada tanda kenabian pada bahu baginda Nabi SAW. Bila beliau pun masuk Islam di Madinah, ya? Dan baginda Nabi SAW mencintai Salman, sehinggalah baginda Nabi SAW memerintahkan para sahabat ketika mana Nabi SAW berbincang dengan tuannya Salman Al-Farisi yang beli dia kan, dia hamba kan, untuk menebus bagi bebas Salman Al-Farisi ni. Dia minta, seingat saya 300 pokok tamar. Duduk tu 300 pokok tamar. Lalu Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk setiap sahabat bawa benih-benih tamar, lalu mereka semai dan tanam satu tempat. Kalau tadi sebenarnya dekat Kubat tadi kita lalu tapi kita tak boleh nak lalu sebab tutup. Wadi Faham, tempat semaian, tempat semaian. Malam tu kami lalu, dan Nabi SAW menggunakan kurma itu dan ditebus yang Salman Al-Farisi, lalu bebas yang Salman Al-Farisi. Jadi dalam perang Khandaq, Salman Al-Farisi memberikan suatu idea yang cerdas dan luar biasa, menyatakan bagi Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau kami di Parsi, apabila kami diserang oleh musuh yang besar, kami akan bina benteng dan kami akan bina parit untuk mempertahankan kota. Idea ini tidak pernah difikir dan tidak pernah diamalkan oleh bangsa Arab. Lalu idea itu diterima oleh baginda Nabi SAW dan juga para sahabat. Lalu mereka pun mula untuk membina parit. Berapa ketebalan parit, kedalaman parit ni? 10 kaki, 3 meter. Kelebaran 20 kaki. Panjang 5 ke 6 kilometer. Dekat mana parit tu? Parit tu kalau kita kat situ Uhud, kat situ Uhud, kan? Tentera akan datang daripada sana. Ni bukit-bukit ni. Jadi kita berada di tengah-tengah ni, Madinah kat belakang. Faham? Jadi perlu jaga sini. Buat pada kat sini supaya tak diserbu. Belakang dah selamat, ada kota.
Kita dah sampai kota kat belakang. Tepi kiri kanan ada bukit. Jadi para sahabat berjaga di bukit ini dan mereka tak akan dapat menyerang daripada Uhud. Dari belakang pula ada tembok-tembok Yahudi dan sesuai dengan piagam Madinah, mereka harus mempertahankan Madinah. Lalu mereka pun menggali parit dengan ketinggian dan kedalaman tu. Saya dah ceritakan waktu gali parit tu ada batu yang terdapat dipecahkan. Kemudian sahabat banyaklah kisah-kisah luar biasa pecahkan batu. Rasulullah pecahkan batu, nampak cahaya terpancar. Kita cerita kan Rasulullah sahabat semua kelaparan. Kemudian Jabir panggil Rasulullah untuk jemput makan. Makannya sikit aja, sikit je. Rasulullah tak apa. Rasulullah panggil satu batalion ramai-ramai ni sebab semua tengah lapar. Tapi biar Rasulullah yang hidangkan, Rasulullah yang sediakan. Kemudian cukup untuk satu batalion dan kenyang semua, dan ada lagi tinggal untuk keluarganya Jabir. Jadi kepungan selama 30 hari tu, dalam kepungan selama 30 hari, tentera musyrikin Mekah ni bingung, tak tahu macam mana nak melepasi benteng ni. Dekat bawah benteng tu ada terancak tombak tajam. Kemudian pancang. Kemudian dekat atas bukit ni ada para sahabat pemanah. Dekat di balik benteng, di balik parit, ada para sahabat yang dah siap memanah juga dengan pedang. Kalau ada kuda yang berjaya lepas sekali pun, terus. Tak berjaya lepas akan jatuh dan mati dengan cucuk. Dengan cucuk. Jadi mereka selama 30 hari bingung. Dan selama 30 hari itu juga para sahabat dalam di dalam ini mereka kelaparan, dengan kesejukan dan sebagainya bertahan. Tapi ketika itu ada juga usaha untuk masuk ke kota Madinah melalui kota belakang, pintu belakang, tembok belakang, iaitu melalui temboknya Bani Quraizah. Bani Quraizah ni nak berbuat khianat terhadap baginda Nabi SAW. Bani Quraizah. Alhamdulillah. Betul, Bani Quraizah. Jadi Bani Quraizah dia nak buat khianat pada baginda Nabi SAW. Bani Quraizah ni dia merasakan bahawasanya kalau dia boleh kalau Nabi Muhammad terus menang dalam perang ni, maka kedudukan Nabi Muhammad kat Madinah ni dah tak boleh disangkal lagi dah. Faham? Dah menang perang Uhud, basically menang, perang Badar dah menang, maka dia memang kedudukan Rasulullah ni tak boleh nak ada. Jadi dia nampak macam ni satu peluang keemasan, kalau boleh dengan tentera yang sebesar ni, kalau dapat kalahkan Nabi Muhammad, maka mereka Yahudi akan dapat kembali merajai Madinah. Lalu mereka bersekongkol, sedangkan mereka ada perjanjian dengan piagam Madinah untuk bertahan Madinah. Mereka bersekongkol dengan kafir Quraisy untuk membuka pintu tembok daripada belakang untuk kafir Quraisy masuk. Dan kafir Quraisy pun hantar tentera untuk masuk. Dan ketika mana nak cuba menyusup masuk, ketika itulah sahabat gempar, tak sempat nak pergi ke belakang. Tapi selamatlah. Ada satu tindakan luar biasa yang kelihatannya kecil tapi memberikan impak yang sangat besar dan menyelamatkan kota Madinah, yang dibuat oleh seorang ibu saudara Nabi SAW, nama dia Safiyah binti Abdul Muttalib. Safiyah iaitu ibunya kepada Hasan bin Thabit. Jadi Hasan bin Thabit ni dia remaja belia. Ketika mana dia nampak, dia dekat rumah tu mendengar, dia nampak ada tentera yang cuba masuk, ada pengkhianatan daripada Bani Quraizah ni. Dia suruh Hasan ni pergi ambil senjata dan sebagainya untuk pertahankan. Tapi Hasan ni takut sebab dia remaja belia. Jadi dia sendiri yang ambil senjata. Ketika mana tentera tu masuk, dia bunuh dan penggal kepalanya, kemudian campak tubuhnya daripada atas bangunan, campak keluar. Jadi tindakan tu menakutkan tentera Quraisy. Mereka menyangka di balik tembok dari rumah tu ada tentera besar yang sedang berkawal. Jadi mereka tak berani nak masuk. Nampak macam tindakan kecil seorang, tapi memberikan impak yang besar. So kita dalam perang hari ni, umat Islam hari ni, kita nampak small act kita boycott tu sikit je, tapi kita tak tahu kesan ni sangat besar. Kesan sangat besar. Dalam perang Khandaq juga ada seorang Yahudi yang asalnya dia daripada Bani Quraizah juga, yang dia asalnya dia tak beriman, tapi ketika dalam perang tu berlangsung, dia memeluk Islam. Nu'aim misal. Dia datang, ketika mana apabila dia memeluk Islam dan peranan dia sangat besar, apabila dia memeluk Islam, datang dia sorok-sorok menyusup masuk ke dalam dan berjumpa baginda Nabi SAW. Dia beritahu dekat sahabat, aku dah memeluk Islam. Lalu sahabat pun bawa jumpa Nabi, dan Nabi tahu biarkan dia. Waktu dia nak masuk tu, sahabat tahan, takut ni spy tentera musuh apa kan. Tapi Nabi tahu yang dia tak masuk Islam.
Jadi dia jumpa baginda Nabi SAW dan menyatakan keislaman dia. Dan Rasulullah, aku telah Islam, berikanlah aku satu perintah apa yang aku harus buat. Jadi Nabi SAW suruh dia buat apa? Nabi SAW suruh dia buat satu strategi. Dan dia adalah master strategis selain bersama Al-Farisi yang berjaya mematahkan kepungan Ahzab. Apa yang dia buat? Dia pergi jumpa dengan Yahudi Bani Ghatfan, Bani Quraizah, Bani Quraizah. Dia kata, kalau perang ni kalah, kalau perang ni kalah, maka engkau ni akan habis ditinggalkan oleh Quraisy. Dia pergi dekat Quraisy, dia kata Bani Quraizah dah tak nak bersama dengan kau. Tak nak kerjasama dengan kau. Tak nak kerjasama dengan Quraisy. Maknanya dia laga-lagakan antara pihak-pihak yang bekerjasama ni. Akhirnya mereka pun berantakan sehinggalah pada hari ke-30 Allah Ta'ala datangkan sor-sor, datang ribut angin pasir yang sangat kuat dan mencabut semua diorang punya kemah-kemah dan sebagainya, berantakan kuda dan unta dan sebagainya. Akhirnya mereka melihat ini adalah satu tanda besar daripada Allah SWT. Sungguh Muhammad itu adalah Rasul yang dipelihara oleh Allah SWT. Lalu mereka pun pulang ke bumi Mekah dan merasai kekalahan yang sangat luar biasa. Dan tahun-tahun seterusnya, seorang demi seorang panglima-panglima yang asalnya mengepung kota Madinah untuk membunuh Nabi SAW, selepas menyaksikan peristiwa itu, seorang demi seorang memeluk Islam. Khalid Al-Walid bila memeluk Islam, bertemu dengan Walid Mughirah, bertemu, kau nak pergi mana? Aku nak pergi mana? Kau nak buat apa? Di Madinah aku nak buat apa? Tak, aku nak pergi. Kalau kau nak pergi Islam, aku sama. Khalid kata. Dia bertemu, duduk pergi sana. Waktu kat sana dah duduk kat Madinah, tiba Abu Sufyan menyerang. Ini dah hujung. Kena berlaku Fatul Mekah dan sebagainya. Hudaybiyah dan Fatul Mekah. Baik. Jadi inilah tempat perang Khandaq, perang Khandaq. Kita berada di sini menyaksikan pengorbanan dan perjuangan baginda Nabi SAW dan juga para sahabat. Mudah-mudahan kita dapat mewariskan jiwa pengorbanan dan perjuangan itu kepada kita punya zuriat, pada diri kita dan juga kita punya keturunan, anak-anak kita, supaya tahu bahawa Islam yang kita dapat ni harus diperjuangkan, harus disebarkan, harus didakwahkan. Tadi driver dia tak nak singgah sebab dia kata banyak kita tadi. Patutnya saya nak bawa pergi satu tempat, Masjid Banu Unaif. Masjid Banu Unaif dekat dengan Quba je sebenarnya. Dekat dengan Quba. Masjid Banu Unaif tu waktu Nabi SAW duduk kat Quba tu selama daripada Isnin sampai Jumaat tu, dia pergi jumpa dengan kabilah-kabilah suku-suku Aus dan Khazraj yang suku lain ni yang ada sekitar Quba tu dan menyampaikan dakwah Islam. Artinya Banu Unaif. Banu Unaif. Dan kat situ Nabi SAW solat. Dia sekarang kerajaan buat masjid lebih kurang macam inilah. So binaan ni daripada binaan zaman Sayyidina daripada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz yang menjadi Amir Madinah. Umar Abdul Aziz kan dikatakan sebagai Khalifah kelima sebagai Khalifah Ar-Rasyidin. Dia bermula dengan Amir Madinah, kemudian menjadi Khalifah. Baik, insya-Allah. Ahzab maknanya persekutu. Alliance. Jadi fort ni kemudian lah maksudnya. Kemudian asalnya ni bukit je lah sini. Bukanlah para sahabat dan bina. Bukan para sahabat bina. Fort ni tak. Masjid ni dibina kemudian untuk memperingati tempat. Umar bin Aziz dia banyak buat tempat-tempat untuk memperingati asar, memperingati tempat-tempat tinggalan Nabi dan para sahabat. Banyak yang dibina semua pada zaman Umar bin Aziz. Baik, jom insya-Allah. Binaan ni kuat semua ada. Cuba dulu kemah-kemah. Ada. അതെന്തോ ആ നിലക്ക് തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടവർ ഉഷാറാക്കാനുണ്ട് ബലപ്പെടുത്തുകയാണ്.
എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുണ്ട് ഈ മല ആ മല ഇതേപോലെ രണ്ട് മലകളാണ് ഈ ये वाला सलमान फारसी